Hai, salam sejahtera. Ini adalah SIM card Estel. SIM card ni hanya berharga RM10. Apakah yang menarik berkenaan dengan SIM card ini? Ada 10 komisen yang ditawarkan oleh Estel menggunakan coverage U-Mobile. Di dalamnya tersedia 30 minit panggilan 5GB dan juga 50 sen kredit. Okey. Top up RM35 dapat 300GB. Okey, 200GB full high speed, 100GB hotspot. Top up 50, 500GB full hotspot. Alright, bayangkan. Dan ada lagi package RM68 dan RM98. Tiap kali top up dapat free kredit. Top up RM35 dapat RM2.10 extra kredit. Top up 50 dapat extra kredit lagi RM5. Tiap kali top up ada 10 komisen yang ditawarkan oleh Estel. Antaranya, okey, ESK Commission. Duplikasi 10, kita tak perlu modalkan RM30,000. Kita hanya perlukan starter kit dengan pembelian RM299. Okey, kita telah layak join ESK Commission. Yang mana duplikasi 10 RM33,000, duplikasi 30 RM794,000. Okey, dan dalam starter kit tadi, okey, ada 30 SIM card, setiap pieces 10GB valid untuk 1 tahun. Ada t-shirt, ada cap dan juga ada flyers. Tak perlu modalkan RM30,000. Okey, ada lagi tak? Ada e-com booster, iaitu apabila kita telah mendapat komisen setiap bulan, okey, dan kita transfer ke dalam e-com wallet, company tambah 50%. Contohnya anda transfer RM1,000 ke dalam e-com, company tambah RM500, so total dia adalah RM1,500. Okey, boleh buat apa dengan e-com wallet? Alright, boleh beli top up, kita boleh beli merchandise, boleh beli SIM card, macam-macam lagi. Komisen paling tinggi dalam Estel sebanyak 36.5% plus 1% Infinity. Jika anda kira 36.5% dengan Infinity tadi 1%, okey, Infinity level, tambah lagi 50%, totalnya berapa? Lebih daripada 86%. So bagaimana company boleh membayar tu? Okey, so ketahui lanjut berkenaan keistimewaan SIM card Estel. RM10 saja dapatkan sekarang.